kita akan buka puasa hari ni paling kurang lamb shank. Selamat sore semua orang. Hari ni hari last kita berpuasa dan esok dah nak hari raya. Jadi untuk kesempatan ni kita nak buat satu challenge yang baru. Kita challenge kawan-kawan kita ni, seorang dekat sini dan seorang dekat belakang sana tu tengah bersiap untuk buat satu kelainan dalam episod kali ni. Siapa yang menang tu akan dapat makanan mewah. Yang kalah pula tetap akan makan, tapi cuma makan makanan biasa sikit lah. Are you on? Tak boleh, I sudah lapar. Kita tengok challenge untuk episod klien kali ni. You tahu siapa akan bagi belanja makan? Apa? Saja nak tengok muka sikit. Aku takkan lupa. Dengar dia cakap dengar. Okey, so kita tengok petang nanti macam mana. Hari ni kita pakai setup terbaru dari ESP, iaitu B-Serial Sony dan mainline Emo Plus 836. Ni prototype warna light green dan prototype Burst 2, dan kita akan bawa ni untuk tengok siapa yang patut bayar untuk iftar hari ni. Mestilah cousin. Masing-masing tak nak kalah. Macam mana? Sabarlah, kalah-kalah lah. Ada makan. Cuba tunjuk sikit tengah buat projek apa sekarang ni. Banyak projek lah. Okay. Bagi hint sikit boleh tak? Oh. Kat lah. Ada dapat abang? Ada dapat ah? Dapat abang? Dapat tak? Baru sampai. Baru sampai Dapat dah bang, abang? Dapat ah. Sekarang kita dah sampai dekat spot kita. Spot ni sebenarnya tak jauh pun daripada office. Kalau tak silap dalam 10 minit daripada ni lah, office belakang sana je pun. Tapi untuk hari ni kita punya challenge tu, kita ada syarat. Syarat dia mudah je. Ada dua. Satu, ikan tu kena besar, dan yang kedua tu kan, ikan yang dapat tu kena ukur dengan baris yang ni. So mana-mana ikan kita dapat, kecil ke besar, kita akan ukur guna benda ni. Dan yang paling besar sekali yang menang akan dapat hadiah, iaitu makanan mewah yang kita cakap tadi. So jom. First sekali kita kena set up, make sure ni bukan dekat minimum kan. Kalau dekat minimum kita pusing bagi ke setengah, ke separuh, maknanya nombor 5 atau nombor 6 lah kalau yang ni contoh. Dan knot ni pula kita kuncikan bagi ketat dan kita drop, bagi dia tak terlalu backlash waktu dia jatuh dekat tanah. So kalau kita try lagi sekali, gulung drop. Ok, ada sikit je backlash. Okay guys, sudah sampai spot. Kita first cast akan dapat ikan. What? Agak boleh strike kan? Mesti boleh. Cuba nak makan lamb shank. Yalah, ni buat boleh cast lah. Boleh. Boleh tu boleh, tapi balik ke sini dia akan pergi ke sana. Angin guys, angin. Balik kanan pun sampai kiri. Tengok. Dia punya lari ke. Awak saya jauh sangat. Dekat-dekat mesti kupang lah. Ini ada ikan, air jalan sini dulu. Dapat dulu lah. Tu tengok. Ini kalilah lubang ikan. Turun. Ui. Memang kena mati kerja tu. Ini seorang. Seorang. Biasalah tu. Tu seorang. Semua tak mau jadi kawan, bila mancing semua jadi lawan. Kita try dekat spot sana. Tengok macam ada lekuk-lekuk sikit tu kan. Yang lubang-lubang tu kita try. Sebab biasa orang duduk dekat situ. Kita pakai dengan SP Dominator. Bismillah. Weh, ni toman je weh. Ada teman.
Ada. Percaya. Kan? Percaya. Cuba Jom kita tengok baru. ikannya. Tengok, baru cakap. Baru first cast je. First cast je sangkut. Tengok. Ha. Oh, I kasih tu. Okey. Oh. Brilliant. Wih, strike weh. Curi. 15,836. Curi. Tak steady. Curi ikan you. Kong ni. Agak-agak dah strike ya. Susah nak cakap ni. Mungkin ada. Tapi mungkin bukan hari ni. Ni kalau ikan tak ada macam mana? Kalau ikan tak ada, kita berbuka mengikut apa yang diajar oleh kita sejak dulu lah. Cukuplah sekadar segelas air dan sebiji kurma. Kongsi 3. Harapnya ada ikan lah. Aku nak lem sheng. Tak boleh. Belum lagi. Satu lagi. Are you on? Tak boleh. I sudah lapar. Tak boleh tahan. Puasa? I minum pasar ni. Puasa dia. Oh, I bagus. cuba puasa. Nice. Tak boleh. Ni dah kira atas bawah ni main. Wih, you tarik. Wih. Ui. What the hell? Keliver, Wan. Fuyo. Besar. Pegang erat. Wah. Ya. Aku ingat aku. Oi, kilo. Macam mana? Sebab aku ingat tadi sekut tadi dah. Kembali. Ambil. Kembali. Besar weh. Weh, nyari ha. Masuk sikit lah. Nampak mulut masuk sikit je tembus. Oh yes. Boleh makan makanan mewah. Lamb shank. Yes, purba guys. Tengah rekod lah. Oh lah, grip aku lupa ambil. Dominator. Dah penat nak berlari. Tak apa. Ya grip. Tak apa, pegang. Ni nak buang tak hilang bau dah. Tengok sampai brother tu dia pinjam kita punya rod. Tak apalah, kita kasih dia sikit bauannya tu. Sekejap kita makan lamb shank. Betul? Oh, ada bau. Tak ada harapan lah ni. Memang tak boleh buat apa. Mana nak dapat saya macam tu? Episod kali ni saja, edisi Ramadan terakhir ni, kita akui yang Haji Hambali King of Snakehead. Next episode, saya dengan Carlson akan buat betul-betul. Kami akan buang Hambali daripada ranking. Apa amalan tuan lah? Dia atas berkat panggilan member-member duk panggil kita Haji Hambali tu. Jadi macam ni lah kita dapat dimurahkan rezeki, diberi keringanan untuk dapat ikan. Alhamdulillah. Kita terima aja dengan hasil yang kita dapat tadi. Ikan yang dah besar tadi 56 cm kalau tak silap. Nampak gayanya kalau Afan menepati janji dah, kita akan pergi makan besar lah hari ni. Kita akan pergi ke kedai yang berdekatan nak cari makanan. Dan kami akan berbuka sekali untuk sambut hari puasa yang terakhir. Disebabkan saya sendiri teruja first time tengok Haji Hambali strike ikan sepanjang itu, kita akan kotakan janji, kita akan belanja dia lamb shank. Baik.
Okay cousin, tapi bayar. Dia first time puasa hari ni guys. Sian dia. Dah lah puasa kumpau. Jangan kata kat orang. Aku dah biasa puasa. Okay guys, kami dari ESP Clan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami sepanjang kami menjalankan shooting ESP Clan ni. Jika ada salah cakap, salah perilaku atau apa-apa yang tak menyenangkan penonton, harap maafkan kami. Sekali lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Yep. Bye. Kita makan banyak lagi. Jom makan dulu. Walaupun makan macam ni je, dah cukup lah. Asal tak boleh tahan lah. Siapa yang puasa tu, respect. Makan dulu, makan dulu. Masing-masing muka kenyang, masing-masing semua dah tak ikut peraturan lah. Semua makannya jangan risau, kami tak kejam lah. Kami dah share semua makanan tu. Semua dapat makan. Yes, betul tak? Betul tak?